orang. 5 orang yang belum cakap tadi lagi. 3 orang dah kan? Okey, 3 orang dah. Okey, untuk 5 orang tu tadi kita akan cabut undi. Okey, kemudian sekarang ni kita nak bagi taklimat sikit. Okey. Tadi nama ada orang jaga kan? Tak nak kan? Okey. Kamu akan dipanggil seorang-seorang masuk ke dalam. Okey, kemudian ada seorang hakim yang akan menilai kamu. Kemudian yang pertamanya, kamu bertenang sahaja. Sebab pertandingan azan ni kita tak terikat dengan masa. Dia tak ada masa kena dalam 5 minit kena habiskan tak, 3 minit kena habiskan tak. Okey. Masuk, okey, bertenang dulu, okey. Kita ke tepi ke depan, ambil mic, okey. Tarik nafas dulu, okey, bertenang, okey. Kemudian baru mula. Boleh? Baru mula. Okey. Yang minta tolong turunkan beg. Tak bawah ni, tak bawah, tak tepi ke mana? Tak rasa. Okey, boleh nak? Tarik nafas, relax. Okey, boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Okey, baik. Sama sekali Ustaz awak dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. أمن هذا الذي هو جند
ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Sila ulang dan teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فلما رأوه خلق وهو اللطيف الخبير. Sila ulang dan teruskan. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يعلم من خلق وهو الذي خلق السبع سماوات والذي جعل لكم الأرض ذلولا فانظروا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Sila ulang dan teruskan. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Kan, apa pun tak boleh. Ni kali pertama dalam sejarah masjid kita buat kuis sirah. Baik, kita akan mulakan. Saya minta oleh kerana hujan, peserta pertama tak berubah tempat duduk. Angkat tangan peserta pertama. Satu. Pertama, tidak. Peserta. Kumpulan pertama, peserta pertama. Duduk belah sini. Terbalik. Kali ni kita nak duduk ikut sebab markah ikut angka giliran. Adik duduk belah sana. Kumpulan pertama. Ni, kursi tinggal lah. Orang tu duduk dah.
Peserta pertama. Okey. Peserta pertama. Okey. Peserta kedua angkat tangan. Okey, peserta kedua. Patut duduk tengah. Dia tak boleh bincang-bincang. Peserta kedua. Peserta kedua. Okey, peserta ketiga. Peserta ketiga. Okey. Peserta ketiga. Peserta ketiga. Baik. Berdiri, pegang mic dan jalan. Dan kita mohon supaya tuan-tuan bertenang. Izinkan saya dulu untuk memperkenalkan juri kita. Juri kita mantan anak-anak SMKA Syekh Abdullah Fahim, Sekolah Agama di Pohon Tebal, dan ustazah diketuai oleh Ustazah Farhatul Iman. Mana dia? Ni. Dan yang kedua Ustazah Nur Aisyah. Dan juga Ustazah Lin Maisarah. Ini semuanya mantan-mantan sekolah agama Syekh Abdullah Fahim. Baik. Sekarang diri. Okay. Pilih soalannya. Baik. Soalan ni senang dan susah, bergantung kepada anda pilih nombor soalan. Baik, soalan pertama. Nombor 2. Nombor 2. Baik. Dengar baik-baik soalannya, saya akan baca sekali sahaja. Baik. Apakah solat terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda wafat? 30 saat dari sekarang. Solat subuh. Solat subuh. Baik, tahniah, duduk adik. 3 markah, beri tepukan kepada adik kita. Hai, saya pun lupa dah, tak boleh jawab dah. Rupanya adik kita boleh jawab. Ya, kita kuis ni bukan siapa nak menang. Kita mengingati kembali sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, okey. Belum lagi habis 30 saat dia boleh jawab dah. Ini saya risau ni. Baik, kita beralih ke anda, pasukan pertama kumpulan yang kedua. Pilih soalan. 6. Saya akan bacakan sekali soalan dan bersedia. Sebutkan tarikh penuh kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 30 saat dari sekarang. 12 Rabiul Awal tahun gajah. 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Sekejap. Juri, ada lagi masa hari ini? Kita tengok 30 saat. Saya pun tak ada jawapan masalahnya yang tu. Okey, 2 markah. Tahniah, beri tepukan kepada adik kita bagi semangat. Jawapannya ialah 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Ni kita belajarlah tuan-tuan. Baik. Saya pun tak boleh bagi jawapan tepat. 11 Hijrah tu saya tengok lah. 12 Rabiul Awal samalah. Baik. Kita beralih ke soal pasukan yang ketiga. Pilih soalan. Nombor 7. Nombor 7. Yang ini nombor 7. Saya baca sekali dan pastikan dengan soalan. Baik, awak adalah jangan keluar terus. Dah. Kita pergi ke soalan balik. Saya baca balik. Tak apa. Nombor 7. Okey, baik. Nombor 7 yang ini soalannya. Di manakah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Tadi dah keluar jawapannya kan? Jadi kita tukar ke soalan lain. Tadi tak keluar. Okey. 30 saat dari sekarang.
Baitul Laham. Baitul Lahab. Kita pindah ke pembantu. Azwa. Ah, Ada Azwa antara Mekah dengan Madinah. Azwa. Okey, Guri kosong markah. Jawapannya ialah Abwa. Betul? Okey, baik. Kita beralih ke pasukan yang keempat. Pilih soalan. 5. Okey, baik. Apakah wahyu kedua yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 30 saat dari sekarang? Siapa yang juara bagi pusingan kedua? Baik, markah yang telah dikutip sehingga pusingan kedua. Kumpulan 1, 42 markah. Wah, beri tepukan. Tahniah. Ni terjana ketiga kan? Sudah 5 ni. 6 ni. 6. Oh, terjana tahun depan. Kalau tidak terjana, kita suruh bagi makan sambal banyak sikit supaya pokok dia mulai nak jawab. Baik, peserta kedua, kumpulan kedua dengan markah 39 markah. Sampai terkencing. Okey, baik. Bagus, tahniah. Ini hebat ni. Baik. Kita beralih ke pusingan muslimat. Tahniah, markah dikumpul 24 markah. Alhamdulillah. Penyokong muslimat ramai. Menang nanti perarakan. Tambah lagi dengan kumpulan ni. Nanti bagi markah keseluruhan. Kumpulan keempat, Syabah dan Tahniah mengumpulkan markah sebanyak 15 markah. Tahniah. Jadi 3 orang bagi 15, seorang 3, seorang 5. Tak lagi ambil hadiah. Peserta pertama pusingan ketiga. Nombor soalan 1. nombor 1. Pusingan ketiga nombor 1. Okey. Dia makin susah sikit lah soalan dia, tapi jawapannya senang. Soalannya susah, jawapannya senang. Adik-adik, hadirin tuan-tuan, kita tengok. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu pertama, Sayyidatina Khadijah menenangkan baginda dan membawa baginda bertemu dengan sepupu beliau bagi mendapatkan penjelasan tentang wahyu tersebut. Siapakah nama sepupu Sayyidatina Khadijah tersebut? 30 saat dari sekarang. Warakah bin Naufal. 3 markah untuk adik kita. Tahniah, syabas. Inilah orang yang diprojuk oleh Rasulullah dan Siti Khadijah. Baik, kita masuk ke peserta yang pertama, pasukan yang kedua. 5. Nombor 5. Okey, baik. Soalannya susah tapi jawapannya senang. Semua soalan kumpulan soalannya susah tapi jawapannya senang-senang. Nombor 5. Pada malam Rejab, pada malam 27 Rejab berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Apakah maksud Mi'raj? Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Markah juri 3 markah. Wow. Ni darjah berapa, Dek? Janam.
Apa ni? Masuk darjah 6 tahun depan. Tak usah-usah. Bagi masuk darjah 5, darjah 4. Jawapan tepat sangat. Okey, baik. Tahniah. Syabas. Baik, kita masuk kepada okey, Muslimat. Soalan nombor 7. Nombor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 7. Apakah surah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda dikepung dalam peristiwa hijrah 30 saat dari sekarang? Yasin. Ayat dari surah Yasin. Okey, juri ni Muslimat jawab ni. Apa jawapan dia? Dua markah. Syabas dan tahniah. Kalau mengikut jawapan yang paling tepat ialah surah Yasin ayat 9. Dia surah Yasin tu betul ayat tu. Okey, baik. Kita masuk ke soal peserta pertama, kumpulan keempat. Nombor soalan adik? 2. Nombor 2. Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Bilangan tentera Islam seramai 313 orang, manakala bilangan tentera musyrikin seramai 1000 orang. Soalannya, apakah bantuan Allah kepada tentera Badar yang telah mencapai kemenangan 30 saat dari sekarang? Singomo. Apa dia? Singomo. Singa Allah. Kosong markah. Pembantu 15 saat dari sekarang. 1000 malaikat dengan turun hujan lebat. Oh, dahsyat. 2 markah. Dahsyat. Tahniah adikku sayang. Oi, 1000 malaikat. Saya ingat ya, asrna. Soalan nombor 6 dipilih oleh peserta pertama, kumpulan pertama. Sepanjang menggali parit dalam peperangan Khandaq. Ini soalan 1. Payah. Tapi tak apa, soalan ni belum dijawab. Soalan nombor 6, patutlah dia tak keluar. Pada tahun berapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan umrah 30 saat dari sekarang? Soalan tambah. Soalan tambahan ni. Memori full. Semua kena ingat nombor ya. Soalan tambahan susah sebab nak menentukan Johan dan yang Johan. Rupa-rupanya kita tambah sebagai ilmu pengetahuan. Tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-5 Hijrah. Kosong markah. Kita pergi ke pembantu. Okey, pembantu 15 saat dari sekarang. Cepat jawab, jangan bincang. Jawab je, tak apa. Ready? Okey, bangun. Tahun ke-3 Hijrah. Tahun kosong markah. Jawapannya kau kumpulan lain. Siapa berani nak jawab, nak beli? Siapa kalah tolak 1 markah. Kalau betul dapat 1, kau tak payah. Tak boleh modal. Tak boleh modal. Untung niaga. Tapi pahala dapat. Dapat ilmu. Okey, baik. Tak ada.
Kalau tidak ada, kita tamatkan soalan ini dengan jawapan yang paling tepat ialah tahun ke-10 Hijrah. Dia nak jawab tadi tu. Rupanya itulah tak nak jawab. Kalau salah kita tolak. Jangan letak sini. Kita pergi ke peserta pertama, kumpulan kedua. Nombor 1 tadi. Nombor 1 tadi tak apa, kita bagi perhubungan. Nak buat macam mana? Soalan bocor. Keluar soalan nombor macam tu. Dia keluar tekan nombor 1 dia je tu. Abu Bakar. Nombor 1. Pusing yang ketiga. Main juri siapa dia ni pada nak baca soalan ke tak payah baca dah? Tak payah baca dah, okey? Berani dia, tak apa, saya tekan dia punya masa. Makanan jadi banyak. Makanan Jadi banyak. 3 markah. Walaupun adil tak adil tak apalah. Pasal apa? Dah memang anak-anak kita sama-sama. Dia panggil apakah mukjizat Rasulullah yang berlaku ketika peperangan persiapan dilakukan. Okey. Kita masuk ke peserta Soalan 7. 7. Dia kena tekan pelan-pelan ni. Itu soalan satu. Kenapa keluar satu juga? Tekan 7. Sekali lagi. Oh, dia tak kuat. Okey. Yang ni pula dah. Beri gambar link pula. Testing. Lagi suara. Testing 1, 2, 3. Okey, cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah angkat, saya boleh pegang kertas. Tahulah. Soalan nombor 7. Berapa ramaikah orang Islam yang datang ke Mekah untuk Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah? 30 saat dari sekarang. 10.000 orang. Juri 3 markah. Tahniah. Nampaknya muslimat memperoleh markah penuh. Ujian ni yang hebat-hebat ni. Okay, baik. Kita beralih terusnya ke peserta yang pertama. 10. Bawa 10. Sebutkan nama penuh Rasulullah sehingga 5 generasi. Sebutkan nama penuh Rasulullah sehingga 5 generasi. 30 saat dari sekarang. Sambung je. Dapat berapa? Dah dapat. Kita tunggu kawan-kawan boleh cuba je. Cuba dulu. Bagi member. Boleh? Juri kata cuba. Okey, tuan bantu. Okey, silakan. Dia tak ada bincang, sebut je. Okey. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Manaf. Okey, markah buat tengok markah. 2 markah. Tu dia tuan-tuan. Jangan main-main. Saya tak boleh jawab dah. Saya Buhari bin Samsudin bin Haji Yunus bin Mufrad. Habis dah tak kata ya. Jawapan yang paling tepat macam adik kita tadi ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Yang ini yang paling tepat. Baik.
Yang ini kapal, ingat lagi budak kapal darjah berapa tu? Darjah 3 darjah 4. Okey, baik, kita terus ke peserta kedua. Bin. Adik, kumpulan pertama. Mana naik atas? Bin. Tak apa, makan pun lebih lah. Okey, baik. Soalan 11 12. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Siapakah yang memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapakah yang memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ali bin Abi Thalib. 3 markah. Oi, dahsyat. Saya baru tahu atau dahsyat budak ni. Saya perjalanan ke Kuala Lumpur, baru saya tahu siapa yang memandikan jenazah Rasulullah. Masya Allah. Diketuai oleh Ali bin Abi Thalib. Okey, baik. Siapakah yang memandikan jenazah Rasulullah ya? Okey, baik. Kita terus ke peserta kedua, kumpulan 2. 13. Anda jangan jadi soalan bonus. Soalan 13. Siapakah yang menutup jejak langkah Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambingnya dalam peristiwa hijrah? 30 saat dari sekarang. Osman bin Affan. Sekali lagi dia kata kosong markah. Kita beralih ke pasukan kawan dia, pasukan pembantu kawan dia. 15 saat dari sekarang. Okey. Bincanglah nak bawa macam mana dan nak habis. Bincanglah, ni pusing tambahan lah sebagai ilmu. Okey, jawab. Jawab je cepat. Habislah 2 saat. Kosong markah. Tak ada markah dah, habislah. Lepas ni jangan terkejut, nanti nak Johan tak. Okey, kita beralih. Jawapannya ya. Kumpulan lain, siapa berani nak beli? Tak berani dah ni. Okey. Ui, berani beli. Ya Allah. Ni luar biasa ni kumpulan ni. Abdullah bin Abu Uraiki. Alright. Kosong markah. Tolak 1 markah, denda. Pasal dia membeli tapi tak boleh jawab. Ya, kumpulan ni tolak 1. Dia masih kaya. Tak apa. Dia banyak ribu hari ni, dia tolak RM1. Untung banyak lagi. Tak apa kak, bagus kakak menjawab. Jawapannya ialah 13 ya. Jawapannya ialah Amir bin Fuhairah. Itu jawapan yang menutupi tapak-tapak jejak langkah. Juara kuis individu. Sebab dia yang terbanyak menjawab. Dan betul siapakah individu tersebut. Okey nak? Ambil gambar pula aku naik kat samping. Siaran langsung ni. Mana markah? Luruh. Oh, luruh. Okey, markah. Oh, ada markah seri. Kumpulan mana? Kumpulan 3 dan 4. Seri markah. Jadi kita buka soalan tambahan tadi. Baru tahu. Siapa pada kita bagi kumpulan 3. Andainya kumpulan 3 jawab salah, kemenangan automatik diberi kepada kumpulan 4. Dia macam tu, final. Dia tak nak jawab dua-dua. Andainya betul, menang bagi kumpulan 3. Kalau nak kata macam itulah, tapi kalau kita nak ilmu, boleh je. 1 soalan untuk soalan 3, 1 soalan untuk kumpulan 4. Baik, kita beralih ke pusingan yang ketiga. Tak sangka hebat juga ni anak-anak kita ni semua ni. Sebab muslimat, usia adik kita ni tadi, dia kita ambil soalan tambahan lah. Ada 2 soalan.
Lain macam ni lah. Kita tak mau salah betul menang kan. Kita bagi seorang satu soalan. Apa pilih dulu? Matematik lah. Soalan tu lah. Okay, baik. Soalan untuk menentukan pasukan tempat ketiga dan keempat. Markah yang seri. Kumpulan tiga ni Muslimat. Ada mic. Posting ke mana? Tu kakak, hantar kakak. Ni, orang lain jangan beli lah. Ni soalan depan. Dua kumpulan. Hampa kaya lah. Hampa jangan beli begini. Okey. Soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Apa bincang lah, tak apalah kami. Soalan nombor 1 bisa berkeluar ni. Soalan nombor 1 dah. Tinggal 2 soalan je lagi. Apa dia duduk? Kita kata keluar tak keluar. Okey, soalan nombor 1 jawab dah. Soalan nombor 2 dengan nombor 11. Pilih. 11. Okey. Bagilah depa mesyuarat soalan habis. Mengapakah berlakunya perang Uhud 30 saat dari sekarang? Ketidakpuasan kekalahan pada peperangan Badar. Jadi disebabkan kalah pada peperangan kaum musyrikin kalah pada peperangan Badar. Jadi untuk menembus kekalahan tu mereka berperang untuk mengadakan perang juga. Untuk mereka tidak balas, untuk balas dendam. Okey. 3 markah beri tepukan. Wahai ahli azan. Calon-calon untuk bilang kita ni. Tadi lepas azan dia orang berdetih lah. Okey, baik. Adik, markah penuh. Betul. Untuk membalas dendam. Kira apa dia punya jawapan tadi? Senang. Tahu sedikit membalas dendam. Dia tanya pandai dia kalau tak dia potong markah. Jadi soalan yang kedua saya buka. Okey. Pada tahun yang ini dah ni. Nombor 2 tekan. Dia nombor 2. Okey. Dalam perang Uhud, tentera Islam telah dibahagikan kepada 3 pasukan. Selepas pengkhianatan, iaitu pasukan sayap kanan, pasukan sayap kiri dan pasukan pemanah. Siapakah yang mengetuai pasukan pemanah tersebut? 30 saat dari sekarang. Jangan seri ya. Payah kalau seri. Okey. Saidina Hamzah. Okey, kita buka. Tak ada jawab markah. Kosong markah. Baik. Tanya jawapan yang paling tepat ialah tak ada jual. Kita perniagaan ditutup. Pasukan nama pasukan pemanah tersebut diketuai oleh Abdullah bin Zubair bin Al-Ansari. Abdullah Zubair Al-Ansari. Itulah yang mengetuai pasukan pemanah semasa perang Badar. Perang Uhud. Jadi insya-Allah maka kita dapat markah tambahan. Dengan itu kita umumkan markah keseluruhan yang diperolehi oleh peserta kita. Mana? Peserta terbaik ada? Okey. Saya umumlah kerana tahun ini kita tak ada hadiah peserta terbaik. Peserta terbaik sebenarnya 2 orang sama juga markah. Tapi kerana tak ada kita masa nak habis kita bagi awal belum sampai pukul 12.30 kita pendekkan. Kita dengar kasidah panjang lah. Baik. Jo apa ni? Kumpulan 1 mengumpul sebanyak 81 markah. Tanya. Kumpulan 1. Okey. Kumpulan 2
mengumpul sebanyak 72 markah. Wow. Tahniah. Wow, dahsyat. Sampai terkencing. Dia punya pandai nak jawab soalan. Kumpulan 3, kumpulan muslimat membawa markah 51 markah. Tahniah, ini dia hebat. Tahniah. Markah lepas lulus. Lulus. Dia ni gagal 45 ke bawah, 40 ke bawah, lulus. Ni kumpulan keempat, markah dikumpulkan sebanyak 48 markah. Tahniah. Jadi dua markah penuh diperolehi oleh para juri. Markah penuh. Jadi insya-Allah itu sahaja daripada saya, dan saya nak umum markah bagi individu. Pemenang individu ada 2 orang. 2 orang peserta Okey. Johan individu. Kategori mengumpulkan markah kuis yang terbanyak individu disandang oleh kumpulan bukan kumpulan. Peserta kedua, kumpulan pertama, kakak kita. Siapa nama dia? Saya pun dapat tengok. Tak ada hadiah tapi umum saja. Iaitu kumpulan pertama Murni Munawarah, ya. Betul. Yang ni nombor 2 Nurdia Miazara. siapa dia? Nurdia Miazara. Tu dia Miazara. Miao. Okey, memang baik lebih kurang lah. Dan peserta yang sama markah. Peserta pertama kumpulan kedua. Muhammad Khalif, mana? Siapa ni? Nama apa? Muhammad Nur Haziq. Okey, beri tepukan kepada juara kuis individu. Jadi tak ada markah, tahun depan kita minta hadiah tambahan. Kita cari sponsor lah. Tak usah lah. Ni masjid tak payah bagi hadiah, biar sponsor bagi hadiah. Baru seronok. Kita sayang Nabi, cinta Nabi. Tak payah banyak hadiah. Satu taman bagi ni sebakui pisang emas je lah. Kan kita buat kenduri banyak-banyak. Hadiah. Jadi insya-Allah sampai di situ sahaja. Sebagai kenang-kenangan, mari kita berkenalan kepada nama peserta. Adik-adik kita bagi wajahnya. Kumpulan pertama Nurdia Miazara, yang mana? Okey. Lepas tu Murni Munawarah dan juga adik Nur Haira Humaira. Peserta dari kumpulan yang kedua Muhammad Khalif. Okey, di sana Muhammad Nur Haziq. Dan yang ini, dan peserta kedua ialah Muhammad Adam Mikail. Syabas dan tahniah. Kita beralih kepada kumpulan muslimat. Beri tepukan penyokong Tukuk Ahmad. Puan Nur Haizan, okey, yang ni, dan Puan Zainab, dan juga Puan Zuraida. Okey, tahniah. Kami bangga kerana ada peserta berbagai usia. Yang ini menunjukkan kasih sayang kita. Nabi Muhammad akan dikenali daripada kanak-kanak sehinggalah ke usia seterusnya. Muhammad Hakim Qayyim, yang mana? Okey, sana. Muhammad Afiq Sufi dan juga Muhammad Ilman Hakim. Alhamdulillah. Dan juri Ustazah Liana, Ustazah Lee, Ustazah Aisyah dan Ustazah Farhatul Iman. Tahniah. Ustazah Farhatul Iman, dia penceramah dan juga sebagai penggubal soalan, dan insya-Allah mengucapkan sabar dan tahniah kerana soalan ini daripada soalan pra sekolah pula. Kafa darjah 1 hingga darjah 6, 5, darjah 1 hingga darjah 5, dan beberapa soalan daripada ensiklopedia untuk membezakan markah kumpulan yang kalah dan yang menang. Apapun semuanya adalah menang. Jadi kita bergambar ramai peserta dan juru kuis. Kita bawa kursi, memang pinjam dek kursi, adik duduk bawah. Laki-laki duduk bawah.